Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Terima kasih kepada semua yang masih lagi berada di channel YouTube Legasi Bas Malaysia dan juga Facebook Mr. Bas Jodiam. So hari ini yuk berkesempatan hadir ke Gemilang Koshua yang terletak di Senai Johor Bahru, dan untuk meraihkan beberapa buah bas Transstar yang akan sahaja dilancarkan pada hari ini. So jom kita terus buat review untuk bas Transstar JYR 9666 ini guys. So inilah bahagian tepi untuk salah sebuah bas yang keluar pada hari ini, Transstar Superstars member of Feng Rong Group JYR 9666. Saya tanya tadi Cik Faiz, ni apa, semi high deck ke high deck? Dia kata ini kategori semi high deck. So bas yang menggabungkan beberapa warna, iaitu warna hitam, merah dan juga warna putih. Sekarang kita tengok bahagian belakang dan juga sisi untuk JYR 9666 ini. So inilah dia reka bentuk yang terbaru dalam keluarga Gemilang Koshua. Nampak belakang dia, beginilah reka bentuknya. So Transstar seperti biasa akan ada bunga ni lah, corak dia, corak untuk bas Transstar. Jom kita pergi lebih dekat, kita tengok lampu-lampu yang ada. So kat bawah ada reflektor, lepas tu ada 1, 2, 3 lampu sahaja untuk kiri dan kanan bas ini. So sekarang kita tengok bahagian belakang untuk bas ini yang berwarna merah, hitam dan juga warna putih. So ada nombor aduan syarikat, ada stiker MOT 80-90, jangan memotong semasa bas membelok. So sekarang kita tengok feature-feature yang ada dalam bas ini. 21 tempat duduk sahaja guys. Seat dia sangat-sangat best. Seat dia yang dibuat oleh Damron Seat Group menggunakan massaging cocoon seat. So setiap tempat duduk juga mempunyai personal entertainment, ada macam Android player, ada game, ada video dan sebagainya. Dan bas ini juga dilengkapi dengan coach attendant with FMV service. Nanti kita tunjukkan apa yang ada, apa yang disediakan di dalam bas ini. Dan manakala ada multi channel entertainment, dan perkara paling wajib iaitu seat belt. Seat belt 3 pin digunakan untuk bas ini. Bas ini juga dipantau melalui sistem GPS, mempunyai wifi, mempunyai toilet walaupun kecil tapi tetap ada toilet terbaik, dan dipantau melalui CCTV 24 hours 7 hari seminggu. So inilah feature-feature yang ada pada bas yang bakal dilancarkan sebentar saja lagi untuk Transstar member of Feng Rong Group yang dibuat oleh Gemilang Koshua. So sekarang you berada dalam salah sebuah bas yang dibuat oleh Gemilang untuk Transstar. So belakang ada ni, ada plate ni, so dia tulis Transstar. Bas ini berkepunyaan Transstar. Jadi kita tengok seat yang disediakan sangat-sangat selesa dengan gabungan dua warna seat kulit ni, warna coklat terang dan juga coklat gelap. So you dah tengok seperti biasalah untuk tempat duduk dalam bas sekarang, pastinya benda yang paling wajib sekali adalah seat belt. So bas ini menggunakan seat belt 3 pin. So yang menariknya ada beberapa fungsi ataupun yang function yang menarik yang ada pada kursi ini. So yang ini button untuk ubah ke hadapan, nampak bergerak untuk adjust seat lah. So yang ini ke belakang. Okey, yang ini pula fungsi dia tekan untuk yang urutan ni, nampak tu. Kalau tengok ada bergerak dia punya tempat tu. Okey, menarik tak? So boleh off kan, tadi saya on kan, ini boleh off kan. So bila off dia tak berfungsi lah. Untuk ni butang lampu ni kita tekan ke atas nyala. So inilah feature-feature yang ada pada seat yang dibuat oleh Damron Seat Group ini. So selain daripada itu ada juga disediakan Android player ataupun entertainment di setiap
tempat duduk. So yang ni dia tarik. Okey. Nampak tak? Menarik kan feature-feature yang ada ketika anda menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh Transstar Express. Ini adalah salah satu kelebihan yang ada pada bas Transstar Superstars ni. Bila setiap tempat duduk dilengkapi dengan skrin entertainment ni lah. So nampak So yuk katakan ada beberapa menu, ada movie kita later. So keluarlah movie yang ada kan, cuma dia tak update lagi. So the best tengok ada game. So bolehlah main waktu anda menggunakan perkhidmatan bas Superstar ni, Transstar Superstar ni. Boleh pilih bahasa. Tu kalau rasa bosan boleh tutup macam tu. Buka balik, buka, tutup, buka, macam tu lah. Itulah fungsi video and audio on demand ini di atas bas Superstars. So, jom kita tengok feature yang orang kata yang menjadi kegilaan sekarang ni. Asal yuk buat review, orang tanya bas ni ada tandas ke tak, bas ni ada tandas ke, bas ni ada toilet ke tak, bas ni ada jamban ke tak. So, macam ni cara bukanya. Tolak saja, push. So, pintu lipat ni akan terbuka. So, boleh nampak lah bahagian dalaman untuk toilet ni. Ada set untuk membuat hajat, ada juga sinki, ada pencuci dan juga ada cermin yang kat situ. So gunakan dengan sebaik-baiknya guys. Salah satu feature yang terbaik juga dalam bas ini juga mempunyai ataupun disediakan dengan makanan dan minuman ringkas. So tuan-tuan boleh minta dekat coach attendant nanti ataupun pramugara bas ni. So diorang akan serve lah. Dan ada beberapa jenis makanan dan yang boleh dipilih, termasuklah juga meal kits untuk kanak-kanak.